Kenapa emas-emas macam ini tiada dividen? Tuan-puan tertanya-tanya tak? Sebelum tuan-puan tanya soalan ini, tuan-puan perlu tahu sifat emas itu sendiri. Sifat emas ini tidak boleh dicipta. Emas tidak tumbuh dalam tanah atau tumbuh tunas sekeliling emas. Jadi, secara logistik, emas ini nilainya kekal sampai bila-bila. Tapi hakikatnya, ini hanya tertakluk kepada emas fizikal seperti ini sahaja tuan-puan. Jika tuan-puan faham sifat emas yang nilainya kekal sampai bila-bila, maka tuan-puan akan faham bahawa keuntungan simpan emas ni 100% atas sebab kenaikan harga emas itu saja. Anda juga perlu faham konsep dividen iaitu keuntungan daripada pelaburan. Contohnya ASB dan tabung haji. Duit simpanan tuan-puan digunakan oleh ASB dan tabung haji untuk dilaburkan pada satu tempat, dan keuntungan pelaburan itu tuan-puan tersebut diberikan dalam bentuk dividen. Jadi, bagaimana syarat jual beli emas dapat memberikan dividen daripada pelaburan emas? Soalan ini tuan-puan kena kaji sebelum tuan-puan buat keputusan untuk melabur duit tuan-puan. Jadi, bagi yang berminat nak memulakan tabungan emas serendah RM100 ataupun tuan-puan nak grab 100 kilo emas ini, tuan-puan boleh tekan link di bio saya ataupun tuan-puan boleh isi beg biru di bawah ini. Saya akan guide tuan-puan satu persatu untuk mulakan tabungan emas. Semoga bermanfaat.